Kadang tak semua masalah jerking tu berpunca daripada kita punya plug ataupun kita punya coil. Kadang-kadang okay, selamat datang ke Transmatic. Hari ni saya nak cerita mengenai fuel filter. Jadi fuel filter ni adalah fuel filter daripada sebuah proton bersonar yang kita keluarkan. Jadi isu dia kenapa kita tukar fuel filter ni ialah owner dia cakap pagi-pagi bila start kereta dia akan naik lambang gearbox. Dia cuba untuk jalan, dia cuba untuk gerak, kereta dia rasa berat kan. Tak sepatutnya macam tu lah. Jadi bila dia datang hantar pada kita check dia punya kereta ni, check dia punya fuel rail, kita nak check dia punya injector dan semua tu tak ada masalah. Dan kita suspect benda ni lah, masalah ni. Sebab kita punya technician check memang benda ni bermasalah lah. Jadi kita dah tukar yang baru dan sekarang ni alhamdulillah kereta ni dah okey lah. Kadang-kadang tak semua masalah jerking tu berpunca daripada kita punya plug ataupun kita punya coil. Kadang-kadang sistem fueling kita pun ada masalah. Kalau ikutkan dalam sebiji kereta, dalam sesebuah kereta ni ada beberapa tempat yang menggunakan filter lah. Contoh macam ni, kita ada satu fuel filter dekat depan bahagian enjin. Dekat dalam kita punya tangki minyak, dekat fuel pump kita pun ada satu filter juga. Fungsi dia untuk tapis, orang kata segala kekotoran yang ada dalam minyak tu. Kemudian bila sampai bahagian depan akan ada satu lagi filter, fuel filter macam ni. Jadi kalau kita ikutkan kebiasaan bagi sesebuah kenderaan akan ada dua filter lah sebelum petrol tu sampai ke enjin. Okey, jadi kita punya technician dah tukar fuel filter ni dan kalau kita boleh tengok memang dalam video yang saya tunjuk ni memang hitam lah minyak yang keluar daripada filter ni kan. Dan kalau ikutkan, kalau kita nak orang kata sistem fueling kita lebih cun lagi, kita kena tukar juga filter dekat fuel pump, kita punya tank, kita servis balik. Kita keluarkan semua minyak, buang semua petrol, kita cuci balik tank tu supaya karat-karat dalam tank tu kita dapat keluarkan. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan tak tahu nak servis kat mana, nak repair, nak cari jerking ke, nak cari misfire, nak tukar macam ni ke kan, boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita berada dekat stesen 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau ada sebarang soalan, boleh klik link di bio. Kita jumpa lagi, bye-bye.